Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Khadijah dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya, Aina Bila, akan membentangkan tentang satu kajian berkaitan pelaksanaan pentaksiran kepada MBPK. Jadi pertama sekali, kita akan mulakan dengan pengenalan. Pentaksiran adalah kaedah pengumpulan data dan bukti pembelajaran pelajar yang dijalankan secara sistematik, bertulisan dan berulang dengan menggunakan sumber yang pelbagai dan berbeza. Pengenalan kepada disleksia pula, berdasarkan Mariam 2024, 38.7% individu yang berdaftar sebagai OKU di Malaysia mempunyai masalah pembelajaran, manakala satu kajian di China menyatakan bahawa kadar disleksia adalah lebih tinggi bagi murid lelaki berbanding murid perempuan. Terdapat pelbagai faktor yang boleh memberi impak kepada disleksia dalam seseorang murid, iaitu seperti genetik, kecederaan otak, kekurangan zat makanan dan juga faktor luaran. Antara faktor luaran yang mungkin menjadi faktor kepada disleksia dalam seseorang murid adalah mungkin jika sesebuah keluarga itu banyak pergaduhan, jadi mungkin di situ akan memberi impak kepada pembelajaran murid di rumah. Seterusnya, kesan disleksia kepada murid pula adalah kemahiran bersosial yang rendah, kurang diterima oleh rakan, sentiasa rendah diri dan juga mempunyai masalah tingkah laku. Seterusnya, kita beralih kepada pengenalan Linus. Pada 2010, program Linus ditubuhkan bagi memastikan setiap murid mendapat peluang menguasai literasi dan numerasi. Program ini menyasarkan murid tahun 1, 2 dan 3 di mana saringan dilaksanakan setiap 3 bulan. Hal ini untuk mengenal pasti kemahiran literasi dan numerasi berdasarkan konstruk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, sasaran utama bagi pentaksiran Linus ini adalah murid tahun 1, 2 dan 3. Tempoh masa yang kita laksanakan Linus adalah selama 3 bulan hingga 1 tahun. Dan pentaksiran utama adalah berkaitan literasi dan numerasi. Pentaksiran yang dilaksanakan dalam program Linus ini adalah pentaksiran Linus dan juga pentaksiran instrumen pengesanan murid mempunyai masalah pembelajaran. Berikut adalah contoh pentaksiran yang saya telah katakan tadi seperti pentaksiran Linus dan juga pentaksiran instrumen pengesanan murid mempunyai masalah pembelajaran. Okey, sekarang kita beralih kepada aplikasi pentaksiran Linus di sekolah. Okey, proses pentaksiran Linus mempunyai 3 peringkat yang berbeza fungsinya. Okey, pertama kita pergi kepada peringkat 1, iaitu pentaksiran Linus dilaksanakan setiap 3 bulan untuk murid tahun 1, 2 dan 3. Pentaksiran ini dilaksanakan bagi mengenal pasti kemahiran literasi dan numerasi berdasarkan konstruk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagi peringkat kedua pula, apabila murid tidak melepasi peringkat 1 tersebut, mereka seperti tidak mengenal huruf, suku kata mudah seperti ma, ba, mereka akan dikenali sebagai Linus Tegar. Kemudian, murid ini akan dimasukkan dalam kelas pemulihan Linus yang akan dikendali oleh guru pemulihan. Kelas pemulihan ini dihadkan kepada 7 murid sahaja. Akhir sekali, bagi peringkat 3 pula, jika murid tadi tu masih gagal melalui kelas pemulihan selama 1 tahun, maka guru akan menggunakan instrumen pengesanan murid mempunyai masalah pembelajaran. Hal ini bagi membezakan murid yang mempunyai masalah dengan persekitaran dan juga murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Akhir sekali, apabila murid gagal ujian ni, mereka akan dirujuk ke klinik kesihatan untuk mengenal pasti dan mengesahkan sama ada murid tersebut mempunyai masalah pembelajaran seperti disleksia ataupun tidak. Okey, kita pergi pula kepada cabaran pengendalian Linus. Okey, seperti yang kita tahu, Linus ini telah tamat pada 2019. Okey, sekiranya Linus mempunyai organisasi yang sistematik dan lengkap, mengapakah Linus dihentikan? Okey, jadi cabaran utama bagi program Linus ini adalah 1,
konstruk penilaian Linus terlalu umum. Melalui kajian Kasim 2021, beliau menyatakan beliau mengkaji berkaitan 12 konstruk penilaian kemahiran membaca Linus bagi bahasa Melayu. Beliau menyatakan bahawa terdapat kelemahan yang dikenal pasti bagi konstruk 4 dan juga konstruk 5, yang menyatakan beliau menyatakan bahawa konstruk 4 dan 5 itu tidak menyatakan secara jelas bentuk suku kata tertutup bahasa Melayu. Kedua-dua konstruk tersebut hanya menyatakan bahawa murid-murid boleh membaca dan menulis suku kata dan perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. Hal ini menyebabkan penilaian tahap kemahiran membaca murid-murid untuk suku kata tertutup tidak dapat dinilai dengan tepat dan berkesan. Okey. Jadi ini adalah apa yang beliau katakan tadi berkaitan konstruk 4 dan konstruk 5. Di sini konstruk yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tidak spesifik dan terlalu umum untuk guru mentafsir murid berkaitan kemahiran literasi bahasa Melayu mereka. Okey. Seterusnya, Linus juga mempunyai masalah bagi fokus intervensi. Fokus diubah daripada saringan berpusat kepada intervensi dalam bilik darjah. Hal ini bermakna guru mengajar mengikut tahap murid berbanding mengajar secara menyeluruh dalam kelas. Hal ini disebabkan perubahan dasar pendidikan di Malaysia yang menumpukan pendekatan kurikulum yang lebih bersepadu berbanding Linus. Hal ini bermaksud pendekatan pendidikan yang menggabungkan pelbagai mata pelajaran, kemahiran dan nilai murni secara menyeluruh untuk membina potensi murid secara seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini bermaksud pada 2010, Linus masih relevan dengan kurikulum yang digunakan pada tahun tersebut. Akan tetapi, kini apabila kita menggunakan kurikulum Semakan 2017, Linus kurang relevan kerana dasar pendidikan lebih menumpukan kepada pembelajaran bersepadu kepada murid-murid. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada cadangan penyelesaian. Jadi, pertama, kita boleh menggunakan pentaksiran yang lebih spesifik untuk mengenal pasti disleksia dalam murid. Dan kedua, menggunakan pentaksiran yang lebih relevan berbanding Linus. Okey, jadi pertama, menggunakan pentaksiran yang lebih spesifik untuk mengenal pasti disleksia dalam murid. Okey, Linus adalah satu pentaksiran bagi mengenal pasti tahap literasi dan numerasi murid. Oleh itu, Linus kurang sesuai untuk dijadikan sumber utama dalam menentukan masalah disleksia bagi murid. Hal ini kerana murid menghadapi masalah seperti Autism Spectrum Disorder (ASD), juga mempunyai masalah dalam menulis perkataan dan membaca dengan betul. Akan tetapi, Linus boleh dijadikan bahan sokongan sampingan. Okey. Jadi, selain Linus, ibu bapa juga boleh menggunakan ujian seperti Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ataupun nama umumnya adalah DSM-5 untuk menentukan masalah pembelajaran murid. Hal ini kerana DSM-5 ni dia mengumpulkan seramai 160 orang profesional dalam bidang psikometrik, psikiatrik dan psikologi di sekitar dunia untuk menyumbang pendapat berkaitan beberapa topik dalam buku ni. Topik yang dibincangkan dalam DSM-5 juga spesifik dan teratur dari pembahagiannya. Sebagai contoh, pentaksiran ini meletakkan masalah disleksia pada bahagian Section 2 iaitu Diagnostic Criteria and Codes di bawah nama Learning Disorder ataupun nama bahasa Melayunya adalah masalah pembelajaran. Okey, masalah disleksia juga tidak dikelirukan dengan masalah pembelajaran lain kerana masalah seperti ASD dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) telah dibahagikan dalam bahagian masing-masing. Okey, berikut adalah gambar buku dan pentaksiran Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5 yang telah saya cari di internet.
Okey, yang kedua tadi, cadangan saya adalah menggunakan pentaksiran yang lebih relevan berbanding Linus. Okey, di samping mengenal pasti masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid dengan menggunakan DSM-5 tadi, Linus juga digunakan untuk mengesan perkembangan pembelajaran murid dari masa ke masa. Hal ini kerana Linus akan dilaksanakan setiap 3 bulan bermula dari tahun 1 hingga tahun 3. Namun begitu, Linus tidak relevan dengan perairan masa kini. Hal ini kerana kurikulum semakan 2017 lebih menumpukan pembelajaran bersepadu bagi murid. Hal ini bagi menyahut kepada falsafah pendidikan kebangsaan di mana KPM membentuk murid seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual dengan penerapan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni dalam subjek. Oleh itu, satu pentaksiran holistik telah ditubuhkan iaitu pentaksiran berasaskan sekolah ataupun nama umumnya adalah PBS. PBS ni dia merangkumi pentaksiran pusat, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum dan pentaksiran psikometrik ataupun nama pendek bagi semua pentaksiran ini adalah PP, PBD, PAJSK dan juga PPSI, pentaksiran psikometrik. Kesemua pentaksiran ini dilaksanakan setiap tahun bagi perkembangan murid bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Akan tetapi bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, pentaksiran ini dikecualikan sebagai contohnya pentaksiran PAJSK dan juga PPSI kerana ujian tersebut tidak relevan bagi MBPK. Kesimpulannya, Linus adalah satu pentaksiran yang baik untuk mengenal pasti masalah disleksia dalam kalangan murid. Namun, Linus kurang relevan selepas kurikulum semakan 2017 yang lebih menumpukan pembelajaran bersepadu dalam murid. Oleh itu, pentaksiran dan ujian seperti DSM-5 dan PBS lebih sesuai digunakan pada masa kini. Okey, berikut adalah rujukan yang saya telah gunakan untuk membangunkan kajian saya ini. Sekiranya Puan Khadijah dan juga rakan-rakan mempunyai sebarang soalan berkaitan penyelidikan saya, rakan-rakan dan juga Puan Khadijah boleh tinggalkan boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen ataupun boleh mesej saya ataupun akhir sekali boleh juga tanyakan soalan yang ingin diutarakan apabila sesi bersemuka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.